Hello. Dah malam dan kita akan sama lagi main Pokemon Fire Red. Dan sedikit nak beritahu kat korang yang Pokédex saya sudah mencecah 29 jenis Pokemon. Yep, saya dah tangkap hampir 29 Pokemon. Sebabnya lepas saya pergi ke Lavender Town, saya kembali balik ke Road 9, terutamanya di Cerulean City untuk tangkap Pokemon. Lepas tu kembali balik ke Vermilion City untuk tangkap Pokemon dan kembali ke Pet Town untuk dapatkan Pokemon juga. Supaya saya dapat 29 jenis Pokemon yang saya tangkap. Bukan itu saja, saya juga dapat in-game Pokemon trade, iaitu ni Miss Nido yang merupakan Nidoran female dan juga Ceding iaitu Farfetch. Nah, jenisnya normal and flying. Tapi sebelum tu saya nak masukkan diorang dalam PC dulu sebab saya tak rasa diorang berguna setakat ini. Okay, move Pokemon. Tu, korang boleh nampak berapa banyak Pokemon saya ada kat situ. Tu, tengok tu, banyak kan. Semata-mata untuk progress. Sebab saya takut di gameplay mendatang saya nak kena tangkap Pokemon lagi demi dapatkan barang. Why Professor Oak? Saya tak suka macam tu. Okay, apa pun kita progress. Okay, rasanya kita harus pergi Lavender Town. Dan kat sini saya dapat backstory yang cukup sedih dan menyeramkan dan tak puas hati terhadap Team Rocket. Korang tengoklah di gameplay sebelum ni. Okay, apa pun progress. Pokemon Tower. Apa seram sangat bunyi dia. Okey. Dan saya pun terkejut juga, Pokemon boleh betul-betul mati ya. Bukan maksudnya mati boleh dihidupkan macam yang kita main dekat train waktu kita lawan trainer. Tapi mati betul-betul. Okey. Berapa tingkat ni? Ada Aiman. Hello. Apa dakjuk sangat dia bagi? Pidgeotto. Okay, Pokemon saya over level lagi lah. Sand Attack. Bagus. Thunderbolt. Tu, 2531 tak tu? Lagi Growlithe. Dark Trio. Okay, Manatute. Dah tu memang dah dijamin mati tu. Water Turtle. Pikachu lagi. Okay, betul. Nice. Dia masih hidup. Hey, bagi mati. Nah. Okay. Execute. What's that? Apa benda tu? Macam telur. Okay, not very effective. Tapi kena paralyze. Pikachu pula yang ni. Charmeleon. Amber. Oh, dia lemah tak ada fire type. Okay. Kadabra. Patutnya Psychic. Okay. Kinesis. Okay. Okay, ada Awakening. Pikachu. Hidup balik. Okay. Progress. Let's go. Hello. If even we could not identify the wayward ghosts, a silk scope might be able to unmask them. A silk scope. Wow, apa pasal berkabus? Saya rasa ni kena lawan.
Ada hantu tak tu? Amber? Oh no. Dia kata suruh keluar. Dia cakap apa tadi? Get out. Okay. Okay, keluar. Boleh lawan kan? Hello? Kenapa tu? Apa pasal mata dia merah? Okay, Ghastly. You knew. Okay. Ow! Sakitnya. Okay. Dah level 3. Let's go. I'm sorry, what happened to you? Okay, dia masih cakap benda yang sama. Silk scope. Dan annoying juga benda ni. Jap. Saya rasa kalau pakai repel, Pokemon hantu masih muncul lah. Repel saya ada 3 lagi. Super potion. Oh, nope. Bukan. Ni. Nah. Okay. Ghastly lagi. Level 22. Okay. Amber. Tak, diorang kena apa? Macam kena sakau je. Macam kena rasuk je. Tu. Apa benda? Ghastly. Amber. Nice. Ya, diorang kena rasuk lah sebab ada hantu kat dalam ni. Okay. Kita progress saja. It doesn't affect. Normal type tak berkesan terhadap ghost type. Alah, Charmeleon confused. Charmeleon. Nice, Charmeleon. Ghastly tukar ke Pikachu. Thunderbolt. Okay. Kita dah level 32. Okay. This is creepy. This is creepy. Menyeramkan. Elixir. Mungkin masuk akal sebab dia tempat perkuburan kan. Tapi kurang-kurangnya Charmeleon one shot one kill lah. Okay. Sini kan. Ada item tapi nanti dulu lah. Ghastly lagi. Wow. Amber. Nice. Okay, repel off. Repel off. Bukan. This repel. Ghastly. Wow, apa jadi? Hello? Okay. Clean stack. Pokemon saya healer. Yup. Pokemon saya healer. Dia macam spawn point juga harus. Ghastly lagi. Okay. Amber. Nightshade. Amber lagi. 4 dah. Charmeleon. Nice. Flamethrower. Don't mind if I do. Buang scratch. Nah. Ni berpower.
Okay. Hello? Semua memang kena rasuk kat sini. Okay. Nugget. Nugget. Okay, seorang lagi. Hello. Wow. Apa tu? Okay. Betul kan diorang kena rasuk. That's creepy. Okay, dia ada 3 Pokemon. Kat sini dia ada 3 Pokemon. Ghastly. Kenapa semua Ghastly? Ghastly lagi. Okay. Kenapa? Adds accuracy. Useful. Ghastly lagi. Okay, sikit lagi. Dah level 35. Hello. Okay, level 35. Ada item lagi. Rare candy lagi. Okay. Be gone, intruder. Aduh, tak boleh gerak. Tak boleh. Tak boleh ke atas. Lepas tu tak boleh gerak. Dah tak boleh gerak. Tak boleh ni lagi. Tu. Kalau kita dekat dia kata be gone, intruder. Tu. Get out. Dia suruh kita keluar tu. Aduh, repel off lagi. Sekarang kita nak ke mana? Turun bawah je lah. Mungkin kita kena cari ni kot. Apa tu yang item boleh nampak hantu. Apa tu? Safe core. Dah. Turun. Apa yang seram sangat bunyi lagu dia ni? Awakening. Aduh, habis pula. Great Ball. Sini boleh? Aduh, repel habis. Turun, Risham. Jangan berhadapan dengan hantu. Kau tak kuat iman. Nanti kau pengsan. Cukuplah pada darjah 3 nampak hantu di tingkat 2. Okey dah. Okay, sekarang kita nak ke mana masalahnya? Saya rasa kita ke sini dulu. Okey, road 12. Okey. Sini ada apa? Hello. Mungkin bukan ke sini kot. Nanti dulu. Kita ke atas ni ke mana? Oh, battle ni. Battle zone. Boleh lah. Clefairy. Hello Clefairy. Amber. Alah. Oh, untung ada awakening.
Awakening. Ha, dah. Ow. Amber lagi. Clefairy lagi. Boleh lah. Flamethrower pula kali ni. Makan tu. Okay. Okay, Growlithe. Kita ke Dark Trio. Pakai Magnitude. Nice. Vulpix pun lemah tak ada ground type. Magnitude lagi. Nice. Okay. Super net dah tu. EU. What was that? What? No, what is that? Dia poison kan? Macam poison. Miniature. Okay. I guess corrected. Mock. Okay, Pokemon poison semua ni. Nice. Ah, sikit lagi. Okay. Okay, level 30 dah. Grimer lagi. Boleh lah. Oh, hello. Double battle? Yep, double battle. Dah lama tak ada double battle. Mungkin lambat juga kan. Okay, Flamethrower dekat Clefairy, Thunderbolt dekat... Kita boleh target kat Pokemon sendiri. Apa yang jahat sangat? Apa yang jahat sangat Pikachu? Okay. Double step. Ow. Okay. Wow, ramainya trainer kat situ. Supernet Leslie. Coffin. Flamethrower. Okay. I like Nidoran, so I collect them. Good for you. Good for you. Nidoran. Flamethrower. Nidorina. Oh, hello. Evolusi daripada Nidoran. Okay. Meowth. Pokemon saya terlalu over level lah. Tak tahu kenapa. Jangan tanya kenapa. Meowth lagi. Flamethrower. Meowth lagi. Okay. Okay. Charmeleon evolve. Charizard. I want to see Charizard. Look at that. Look at that. My beautiful Charizard. Wing attack. Okay. Ni kalau kena dengan flying type mati ni. Flying type, rock type, ice type habis. Kesian Charizard. Okay. Boleh. Nah. Kawan-kawan. Our grind is not okay. 5 Pokemon. Okay. Kita tukar Pikachu pula. Bagi Pikachu level up juga. Thunderbolt. Rattata.
Nidoran. Sepatutnya boleh kot. Okay, boleh. Meowth. Okay. Pikachu. Lawan Pikachu, siapa yang kuat? Siapa yang kuat di sini? Mestilah saya punya kan. Okay. Wow. Okay, ada mak rempit. Ada mak rempit. Dugtrio, do your job. Disable. Cut. Minimize. Sepatutnya tadi magnitude tu. Salah tekan. Okay. Grimer. Magnitude lagi. Nice. Okay. Ada lagi mak rempit. Coffee. Dugtrio. Smoke. Poison. I hate you. Bro. Dia terapung. Macam mana nak? Charizard, do your job. Tolonglah, janganlah bagi Charizard pun tak guna betul lah. Coronavirus tak guna ni. Coughing lagi. Okay. Okay, Grimer ni bau Dugtrio. Magnitude. Makan tu. Pokemon Poison tak guna. Habis 2 Pokemon aku kena ni. Tu tengok tu, apa jadi kalau Pokemon kita kena Poison atau Burn. Dia akan ada macam tu. Dia bukan gamenya rosak, tapi memang macam tu. Saya baru dapat tahu. Okay. Sekarang dah. Okay, lagi 20 minit. Okay. Hello. Wow, banyaknya Pokemon dia. Flamethrower. Magnemite. Dugtrio dulu. Dugtrio pun perlukan level up. Magnitude. Nice. Level 31 dah. Coughing. Charizard. Okay. Voltrop ke Dugtrio. Magnitude. Nice. Okay. Ni apa? Oh, ini apa? Kawasan bawah tanah. Oh, tak boleh ni lah. Bro. Ke sini pergi mana? Jangan cakap pergi Vermilion lagi. Oh. Rock 7. Bro. Okay, ni ke mana? Okay. Apa kau buat kat sini? Keep out of Team Rocket way. Sure, why not? Apa yang Team Rocket buat kat sini? I rode here from Fuchsia. It's an uphill ride on cycling road, so I'm exhausted. Good for you.
If I had a bike, I will go to cycling road. Oh ya, bercakap tentang basikal. Sebenarnya saya dah dapat basikal sebenarnya. Melalui apa ni, Pokemon Fan Club yang korang kena cakap dengan orang tu, dia cakap punya panjang sampai korang dapat voucher. Saya dah dapatkan basikal ni secara off screen dan ni dia. Tapi saya tak nak guna sebab rasanya belum saatnya. Dan okay, progress. This is my trusted spell, Poliwhirl. It's evolved from Poliwhirl when I use a water stone. Oh. Okay. I see. Whoa. Hello? Okay. You should spend all your money on drink. Try this instead. Obtain the tea. Nothing beats thirst like some hot tea. It really is the best. Okay. Kenapa nenek bagi kat saya? Okay, atas ada apa? Wow, luas. Tak ada orang. Tak ada orang juga. Okay. Okay, ada orang. Who are you? I'm the graphic artist. I drew you. Huh? I wrote the story. Isn't Erika cute? I like Misty a lot too. Oh, and Sabrina, I like her. Okay, saya tahu Misty, tapi siapa Sabrina dengan Erika? Gym leader ke? And you are? Me, I'm the programmer. Is it that right? I'm the game designer. Fill out your pocket that is tough, but don't quit. When you finish, come tell me. Okay, I guess. Diorang ni apa? Developer yang buat game Pokemon ke? Wow. Okay. Oh, ada ni. Okay, nak pergi sana macam mana? Okay. Wow. Find what you need at the Celadon department store. Okay, dia macam mall dekat Pokemon Ruby tu. I got my coffee in Cinnabar. It usually nice, but it breaks poison when you agree. Okay, it's not really a good relationship. Celadon take pride in its effort to keep the city beautiful. That's why the new game corner is bad for our city image. Game corner. Hello. I brought it all at the slot. I'm not sure. Huh? Ni apa? What am I to do? Someone stole our scope. The thief came running this way. I'm sure of it. But I lost sight of him. Where he go? Okay. Safe scope ada kat sini. Iaitu alat yang boleh nampak hantu. Ya, yang boleh nampak hantu Pokemon sebenarnya. Okay. Ni apa? Ha? Oh, ada Team Rocket. Tak, ni apa? Okay, game judi. Apa benda? Hello? I'm guarding this poster. Go away or else. Huh? Reticat. Charizard. Okay, Pikachu. Your turn. Zubat. Bagus. Okay. The team Rocket hideout might be discovered. I better tell boss. Kau pergi mana? Break the fourth wall ke? Ni apa? Hey, it's a switch behind the poster. Let's push it. Oh! Markas Team Rocket. Okay, tapi sebelum tu saya nak cek dulu apa yang ada kat sini. Gym leader ada tak? Okay. Yang ni apa? Oh, kedai makan. That's a basement under game corner, I hear. I already know that. So yeah. That man at the table lost it all at the slot. Siapa yang ni? Go ahead, laugh. I'm flat out busted.
No more slot for me. I'm going straight. Here, I won't be needing this anymore. Kenapa kau bagi aku coin case? Aku tak nak berjudi. Okay, jadi saya faham kenapa kenapa tim Rocket banyak kat sini. Sebab markas diorang kat sini. Wow. Korang buat apa? We just ship 2,000 more Pokemon at slot price again today. The strike just deal in the door big time. Don't touch the poster at the game corner. You too late. Kau lambat. Hello? I'm on a vacation with my brother and boyfriend. Celadon is such a pretty city. Pokemon? No, this is hotel for people. We're full up, unfortunately. Oh, hotel. Tak nampak macam hotel. I see. Okay. Oh, ada gym leader. Okay, macam mana ke sana? Oh, okay, ada. Nah. Let's go. Okay, Celadon City Pokemon Gym, Leader Erika. Okay. The nature-loving princess. This gym is great, it's full of women. Weh, bejat sel. Atuk ni. Okay. Yang cakap ni tak ada. Tapi saya rasa dia grass type kot. Let's go. Okay, banyak juga trainer kat sini. Kotor tu otak tu. Apa? Sangat tu. Atuk tu. Okay. You guys are far too late. My Pokemon is far more stronger than yours. Okay. Okay, dah level 37. Korang tengok tu. Rasanya tak perlu level up lagi lah. Boleh langsung to the point lawan gym leader kot. Tapi takutnya lagi nanti gym leader kuat kan. Siapa tahu. Okay. Bellsprout. Oddish. Nice. Bellsprout lagi. Mana cari Pokemon ni Okay. Cut. Nice. Okay, saatnya melawan Erika. Hidung gatal. Okay, boleh tak stop pakai Pokemon tu? Pakailah Pokemon lain. Kalau tak Oddish, Bellsprout. Kalau tak Oddish, Bellsprout. Tu Weeping Bell. Apa yang hodoh sangat Pokemon ni? Lupa Flying type pun masih ni Okay, Gloom. Okay, 38. SP attack 90. Gila lah. Oh, Ivysaur. Mana dia orang dapat starter Pokemon? Saya nak tahu. Saya nak juga. Supaya lengkap tiga starter. Hello, are you by any chance Erika? Yep. Let's go. Okay, Kimono. Victory Bell. Level 29. Wow. Easy. So, saya belajar dari kesalahan sebab waktu lawan Misty. Penat juga lawan dia. Okay. Dia ada 3 Pokemon je. Okay. Easy. Okay. Lepas ni saya nak level up siapa? Saya dapat Rainbow Beach. Will make Pokemon up to level 50 obey. It also allow Pokemon to use Strange in and out of battle. Please also take this with you. Apa tu? Giga Drain. Okay. Bye bye.
Tok, sudah-sudahlah tu Tok. Nyawa dah lanjut. Sangat tu. Okay, let's go. Okay, sebelum tu kita ada nak pergi mana-mana tak? Okay, ni bangunan ni. Macam mana nak pergi dia punya yang belakang tu? Sebab saya nampak jalan kat situ. Okay. Oh, okay. Ada jalan. Ha? Oh, okay. Lupa kat sini. Hello. Oh, ada item. There is nothing that I don't know. Like I wrote on the blackboard. I know about the world of Pokemon in your... Okay, dia break the fourth wall. Dah itu je. Ni apa? It's pamphlet on TM. There's a 50 TM in all. There's also 7 HM that can be used repeatedly. Silph code. Okay. Pokemon lecture. Playing with wireless adapt. Okay. Macam tak penting. Ni apa? EV. Kita dapat EV. Level 25. Okay, normal type Pokemon. Tak silap EV ni kan evolusi dia yang Vapor apa? Jap. EV. Aduh, nak cari satu yang malas ni. Okay, A to Z. Nice. Okay, ni dia EV. Okay. EV, Vaporeon, Flareon dan juga Jolteon. Kenapa tertekan? Grish, kau kenapa? This one. Okay, kita tak boleh tengok. Tapi macam mana nak evolve diorang? Kita kena pilih satu-satu ke atau macam mana ke? Jangan-jangan pakai stone yang macam orang ni cakap. Dia. Dia tak ada cakap apa-apa ke? Kita ambil EV dia. Oh no, nope. He didn't do nothing. Wop. Okay. Kita kembali ke sini. Ni. Okay, jadi Pokemon pun ada yang berevolusi pakai stone juga, macam water stone. Tapi nak carinya ke mana? Okay, jom kita tengok. Okay, saya ada Charizard Fire type dan saya ada Pikachu yang Electric type. Mungkin saya ambil Pokemon yang lagi kuat daripada Charizard. Sebab Charizard api, dia ni lemah terhadap air kan. Jadi mungkin kita patut ambil Vaporeon. Okay. Tapi sebelum tu, ini ke mana? Okay. Okay, ni lah dia Snorlax tak guna ni. Yang tidur. Ni ke mana? Okay. Okay, don't mind me. I don't want to do nothing. Hello? How do you get in? Good effort. Ya. Saya pun berperasan. Ha? Hello? Oh dear, you found my secret retreat. Please don't tell anyone I'm here. I will make it up to you with this. Apa tu? Fly! Nice! Jadi kita dah boleh terbang ke? Sabar. Team case. Open. Fly. Okay, Charizard yang boleh. Maknanya kita kena buang wing attack. Fly berapa? Fly 70. 95 accuracy. Okay. Dan sepatutnya Pokemon kita dah boleh fly kan? Yup, kita dah boleh fly. Saya nak terbang ke Saladin City. Nice. Okay, sekarang nak buat apa? Mungkin saya akan cari cara kot. Macam mana nak dapat Water Stone dan nak carinya di mana. Dan lepas saya evolve Pokemon saya iaitu EV kepada Vaporeon, barulah saya
hantam Team Rocket dekat dalam markas diorang. Dan saya akan berhenti gameplay sampai di sini saja. Kita nantikan gameplay apa yang akan terjadi pada video akan datang, sebab makin lama makin seronok game ni, tak tahu kenapa. Dan ya, dadah.